Yang kedua kata, Ya Allah. Ya Allah, ni penting Ya Allah ni. Ya Allah ni penting. Duduk saja di rumah, Ya Allah. Duduk dalam kereta, Ya Allah. Nak marah ke, Ya Allah. Sedih ke, Ya Allah. Anak buat masalah, Ya Allah. Biar ada, Ya Allah. Biar ada dalam hati kita, Ya Allah. Mulut kita, Ya Allah. Mulut dengan hati, biar dalam hati lah. Dan kalau hak paling molek, dua-dua hati sebut, Ya Allah. Mulut sebut, Ya Allah. Dua-dua sebut. Kalau mulut saja, takut jadi kesek dulu. Ya tak mari dalam hati. Jadi, biar dalam hati dan daripada mulut maknanya. Seorang lagi berkata, Ya Allah, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Aku ada sepupu comel. Aku berasa nak kahwin dengan dia maknanya. Pada riwayat yang lain aku mencintainya dengan cinta yang paling mendalam. Pernah dialami oleh lelaki terhadap wanita. Macam orang lelaki lah, hok minat ke orang puang maknanya. Dia tengok orang lain tambuh. Tak minat ke orang lain, nak tu juga mana dalam hati dia. Dia cerita ke Allah. Wahai Tuhan, aku nak cerita hak aku pernah buat, wahai Tuhan. Aku buat kerana-Mu, wahai Tuhan. Aku pernah melihat orang puang, dia sepupu aku. Aku sayang sungguh, cinta sungguh ke dia. Dia tahu ke tak? Tak tahu. Dia yang berasa dalam hati dia. Aku selalu menggodanya. Ngorak maknanya. Ngorak dia. Supaya dia menyerahkan dirinya kepada aku. Tetapi dia sentiasa menolak. Sehingga suatu masa dia mengalami kesempitan hidup disebabkan kemarau. Jadi aku ni cari peluang kalau boleh nak berzina ni, bukan nak nikah, nak berzina ni. Nak peluk dia ni, nak berzina dengan dia. Dia tak layang, dia tak ambuh setara. Tak ambuh maknanya. Dia tak ambuh. Cari peluang, cari jalan, usaha mengorak apa dia tak ambuh kau. Lalu tiba-tiba suatu masa waktu kemarau. Dia tak ada duit. Lalu dia datang meminta bantuan daripada aku. Dia minta dah sepupu. Minta tolong kau, maknanya nak cari berah ke, cari gandum ke, maknanya. Lalu aku berikan padanya sebanyak 120 dinar. Aku beri dinar ke dia. Dengan syarat pula dah. Bahawa dia menyerahkan dirinya kepada aku. Aku nak setubuh ni, aku nak zina dengan dia. Dia cerita kepada Allah. Dia tidak berbangga. Dia menyesal. Kita tak boleh cerita ke orang gitu. Zaman muda aku ni hebat begini. Wahai berkocoh lah. Wahai tipu orang lah. Wahai merapa orang lah. Aku mengorak ada 10 orang lah. Aku tak boleh. Allah Ta'ala rahsiakan. Allah rahsiakan kepada kita aib. Malu kita zaman muda kita ada jahat. Saya pun ada jahat. Semua orang ada jahat, ada silap, ada dosa. Jangan pergi cerita. Kadang-kadang ustaz motivasi. Ada orang puang pergi cerita ke dia, gini, dia dengar sampai cerita. Patutnya apa dia? Dah nak cerita zaman muda sampai. Dah saya nak taubat, dah apa mau nak taubat sampai cerita. Ada setengah tu ustaz je layang orang cerita buruk dia zaman dulu. Allah telah menutup aib dia. Memotivasi, bahagian motivasi. Kawan tu tengok sedih, dia nak taubat ni. Duk cerita begini hebat ni, baik apa? Dah molek dah tu. Dia pun mari nak cerita, saya dosa dulu. Sampai cerita. Kita kata sampai cerita. Mau berzina ke, mau apa ke, jangan cerita. Muka bawah ke Tuhan tu. Minta ampun, minta maaf, makna dengan Allah Ta'ala. Hak ni cerita lain ni. Dan cerita dia dengan Allah. Tapi Nabi cerita sebagai ibrah dan pengajaran maknanya.